Saya mendengar ucapan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan pada hari ini bahawa pendidikan karakter akan berjalan di sekolah-sekolah di negara kita sebagai satu mata pelajaran. Ia berbeza daripada apa yang saya masih ingat diucapkan dalam taklimat yang disampaikan awal tahun ini oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa pendidikan karakter itu adalah merupakan satu program. Beza di antara menjalankan pendidikan karakter sebagai satu program dan sebagai satu subjek boleh menjadi besar. Apabila pendidikan karakter berjalan sebagai satu subjek, risiko yang boleh kita fikirkan dalam keadaan kita belum mengetahui perinciannya, tetapi berdasarkan amalan biasa di dalam pendidikan negara kita, ialah ia akan hadir dengan dokumentasi, dengan pentaksiran untuk mengukur, dan hal-hal ini akan mengulang masalah-masalah sama yang terjadi kepada subjek-subjek lain sehingga objektif yang nak dicapai daripada pendidikan karakter itu boleh tersasar. Kerana pendidikan karakter terhasil bukan berorientasikan menambah tahu perkara yang anak-anak tidak tahu, tetapi adalah untuk membentuk perkara yang tidak dapat dibentuk oleh pengalaman persekolahan dalam subjek-subjek lain, merujuk kepada jati diri, identiti, nilai-nilai murni yang dihayati dan diamalkan. Malah jika ia dijalankan sebagai satu program juga seperti yang ditaklimatkan pada awal tahun ini, masih ada kebimbangan kerana penyelidikan yang dibuat tentang pendidikan karakter ini menghendaki agar pendidikan karakter itu menjadi satu kerangka yang holistik di seluruh peringkat sekolah, membabitkan guru-guru, kaki tangan pentadbiran, para pelajar, dan dia membabitkan antaranya adalah satu set bahasa, kata-kata selektif yang dipilih yang menjadi amalan penuturan dalam komunikasi seharian di sekolah. Sudah tentu yang utamanya adalah daripada para guru kepada murid-murid. Ibu bapa juga perlu menerima pendedahan dan latihan yang sama, dan para pelajar berlatih untuk melaksanakannya. Jadi dia tidak boleh menjadi agenda sampingan untuk beberapa minit di sebelah pagi dalam subjek pertama pada hari-hari tertentu yang dipilih untuk menjayakan pendidikan karakter. Apatah lagi jika kita memikirkannya dalam konteks para pelajar yang lebih senior di peringkat sekolah menengah. Pendidikan karakter juga sepatutnya dia tidak mempunyai kurikulum dia sendiri, dan saya masih ingat ia telah dinyatakan dengan jelas dalam taklimat awal tahun lalu oleh KPM, tetapi ia adalah merupakan satu kerangka yang mempengaruhi pedagogi, pendekatan, cara cikgu mengajar, cara murid belajar, dan macam saya sebutkan tadi, ada environment, ada bi'ah, persekitaran, satu etos unik yang hendak diwujudkan. Paling utama, pendidikan karakter itu juga ada 3 saluran yang perlu berjalan seiringan, merujuk kepada anak-anak kita ini belajar tentang nilai-nilai, tentang kepribadian yang baik dalam 3 bentuk. Yang pertama, mereka menangkapnya. Character is caught. Menangkapnya dalam erti kata, sama ada pendidikan karakter wujud ataupun tidak, anak-anak menangkap pelajaran pendidikan tentang karakter ini daripada tingkah laku, percakapan orang-orang dewasa yang berada di sekeliling mereka. Mak ayah di rumah, guru-guru di sekolah. Jika elok bahasa, jika elok tingkah laku ibu bapa, guru-guru di sekolah, maka anak-anak akan menangkapnya, sama ada ataupun tidak pendidikan karakter. Yang keduanya, character is sought, iaitu sesuatu yang diraih melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang secara spesifik untuk satu-satu nilai murni dipelajari secara organik. Misalnya di sekolah-sekolah apabila ada projek, guru tidak memberi fokus hanya kepada hasil akhir projek, tetapi perjalanan proses untuk projek itu dijayakan. Anak-anak ini kena berbincang sesama mereka, kena menyelesaikan konflik yang terjadi sesama mereka, kena merancang bagaimana hendak bertindak apabila katakanlah ada anggota kumpulan berkenaan menjadi free rider, tak buat kerja apa-apa tapi nak dapat markah yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Guru-guru akan memantau, memerhatikan dan menyediakan ruang untuk pengalaman dirasai sendiri oleh pelajar-pelajar tersebut bagi membina dan menyemai katakanlah nilai toleransi, sabar, komunikasi yang baik, bergantunglah kepada apa yang ditetapkan. Dan yang ketiga ialah character is taught. Karakter itu diajar dan dipelajari. Ia diajar secara spesifik pada menjelaskan tentang apakah nilai murni itu, bagaimanakah rupanya, bagaimanakah mengamalkannya. Dan yang ketiga ini mungkin adalah yang kita
paling biasa lihat berlaku di sekolah-sekolah, dalam ceramah ataupun sejujurnya dalam leteran yang disampaikan dalam perhimpunan pagi dan lain-lain. Kalau kita tidak berhati-hati dengan kerangka pendidikan karakter ini, kita boleh terfokus banyak kepada saluran ketiga tadi, iaitu character is taught. Kita fokus kepada nak berceramah lah, berbanding dengan peka terhadap bahagian pertama, bagaimana karakter itu ditangkap, dan yang kedua, bagaimanakah karakter itu boleh diraih melalui aktiviti yang direka bentuk untuk mencapainya. Malah bahagian yang ketiga, character is taught itu juga ada komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama adalah the knowledge, ilmu tentang satu nilai murni yang hendak diperkatakan. Jatuh di bawah itu ialah definasinya, kalau dalam perspektif agama mungkin dalil-dalilnya. Kemudian yang keduanya adalah komponen reasoning, dialog, yang mana anak-anak ini memerlukan ruang untuk apa yang mereka faham tentang satu-satu nilai yang dibincangkan itu, dia perlu diketengahkan dan kemudian mendapat maklum balas daripada guru. Mungkin bagi orang dewasa, katakanlah sifat amanah adalah sesuatu yang sangat straightforward. Tetapi dalam minda kanak-kanak, dalam minda remaja, sifat amanah itu mungkin boleh difahami dalam bentuk yang benar-benar bertentangan dengan makna amanah itu sendiri. Boleh jadi amanah itu difahami dalam bentuk yang bermaksud bersubahat dengan rakan untuk melakukan kejahatan. Maka anak-anak itu perlu ada ruang yang selamat untuk mereka boleh berterus terang, berkongsi macam mana mereka faham benda tu, dan guru menasihatkan, membetulkan jika salah, memberikan pandangan, dan kemudian barulah beralih kepada komponen yang ketiga, iaitu amalinya, mengamalkannya.